Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, bertemu kita lagi di Amber Channel tuan-tuan. Okey, kali ini perkongsian mengenai water pump Simcrusim 250i lah. Okey, ini barang-barang spare parts yang saya beli daripada Enforce segambut. So kita beli barang original daripada Enforce lah. Okay, ini semua barang-barang yang kita perlu tukar lah. Bukan perlu tukar, kita tengok ada condition jugalah. Tapi bagi saya, untuk buat bahagian ni, saya tukar overall lah. Kita ada impeller, kita ada bearing, kita ada mechanical seal, oil seal. Lepas tu dia punya shaft kan. So kita tukar semua tu lah. Sekecil-kecil barang ni pun saya tukar juga. Ini dia punya washer untuk impeller. Ini dia punya oil seal. Ini semua barang berkait dengan water pump system. So yang kat belakang tu ada dia punya gasket lah untuk water pump punya cover dengan engine punya cover. Ni dia punya shaft Ini yang penting antara yang penting lah. So biasanya dia akan karat dekat shaft ni. So air boleh masuk through sini dan masuk ke bahagian engine lah. Itu yang bahaya tu. So inilah barang-barang yang saya beli daripada Enforce. Bawah 200 macam tu lah. Okay, untuk kita pastikan senang buat kerja, kita cabut exhaust macam ni lah. Okay, ni saya dah buka semua skru Saya buka semua skru dan saya congkir kat atas ni lah untuk buka dia punya cover engine sebelah kanan ni. So congkir sikit je lah. So bergantung kepada gasket yang original orang pakai lah. So biasanya memang mudah buka je, tak ada masalah. Okay, saya buka kali ni, saya tak cabut dia punya kabel lah, wire tu, wire untuk dia punya ni lah, coil. So sepatutnya saya kena buka daripada atas konektor tu, lagi mudah lah. Sebab sebahagian orang dia akan buka daripada coil tu sendiri. Okay, ini saya dah cabut daripada enjin tu, dah keluarkan. Inilah dia punya coil kat situ. Dan kita ada water pump punya shaft kat sini lah, nanti kena. Okay, enjin cantik lagi, bersih, memang original, tak pernah buka saya rasa. So ni bahagian luar dia. So bahagian yang seal tu dekat bahagian belah dalam tu. Yang kat luar ni tu kena pastikan belah-belah tu cantik lah, tak ada terkopak ke apa lah. So benda-benda yang melibatkan air dengan minyak bercampur ni bahaya sikit lah, kena hati-hati. Okay, ni dia bahagian dalam dia. Ini dia punya mechanical seal dia. Memang paling payah nak buka adalah benda ni lah. So kena ketuk-ketuk sikit and then congkir lah. Ini dia punya oil seal. So simple je, oil seal murah je. Tapi nak bukanya, nak gantinya tu problem lah. Okay, saya buat video ni untuk bersambung pada untuk sesi yang pertama saya buat tadi. So kongsi sikit lah untuk sama-sama belajar. So ini exhaust lah. Okay, saya tak cabut exhaust sepenuhnya because of dia punya dia punya oxygen sensor melekat dekat exhaust tu. Saya tak buka lah konektor dia. So saya tunjuk balik lah apa yang saya buka daripada original dia. Okay, ini mechanical seal. Dia bercantum macam ni sepatutnya. Okay, ini oil seal dia. Ini Allahu Akbar, dia punya kipas tu lah. Dia punya kipas. Okey, ni saya dah pasang. Tengok saya cara saya pasang lah. Apa yang saya perlu pasang dulu adalah dia kena pasang dia punya seal ni lah. Okey, mechanical seal kena pasang dulu. Sebelum mechanical seal, kita pasang dulu oil seal, pasang mechanical seal, and then baru kita pasang shaft lah. Untuk pasang shaft ni, kita kena pasang dia punya bearing dulu. Bearing dalam, bearing luar. Lepas tu dia ada pin tu, masuk pin. Sebelum masuk bearing luar, kena masuk shaft dulu lah. Lepas masuk shaft, baru kita masuk bearing luar. Lepas tu pin lah. So macam tu cara dia pasang shaft ni. Okay, ni saya pasang pin dia lah, yang bahagian luar sekali. So tujuan dia tak nak bagi bearing tu terkeluar lah kan. Okay. So bukan biasalah saya pasang bearing ni menggunakan dia punya
dia punya soket-soket yang kena saiz dia lah. Okay, ini impeller punya bahagian. Lepas tu dia punya seal dia pun ada juga. Macam ni. Dia punya okay, so putih ni bahagian luar lah. Bahagian luar. Macam tu. Yang ni pun penting. Takut air coolant tu masuk ke dalam. Akan merosakkan shaft lah. Okay. Okay. Kita ada dia punya washer lah. Untuk impeller ni pun ada washer. Kita masuk dulu dekat shaft tu. Lepas tu baru kita masuk impeller ni lah. Okay, ini antara projek yang proper saya buat lah kan, untuk pastikan betul-betul bahagian coolant tak bercampur dengan minyak hitam lah. Ini DIY yang paling most critical saya pernah buat lah kan. Orang awam macam ni lah. Okay, so kita pusing macam ni. Kita pusing lawan arah jam lah, untuk impeller ni. Okay, pusing lawan arah jam sampai dia dah melekat tu kan. So nanti kita kemaskan guna spanner jugalah. Okay, kita pusing macam ni je. Pegang dia punya shaft belah sana tu, dan kita pusing dengan tangan macam ni. Bila dah ketak tu, dan kita pakai sebelah kanan ni kita pakai screwdriver. Belah sana kita pakai ni lah, spanner ratchet. So saiz 10 tak silap, 10 atau 12 macam tu lah untuk pusing dia. So kita pusing agak-agak tok yang boleh kita accept lah. Tak perlu ketat sangat dan jangan longgar lah. So sedang-sedang aja. Supaya dia punya impeller punya seal tadi tu melekat dengan mechanical seal tu. So tak adalah coolant masuk ke bahagian belah enjin. Okay, dan kita pusing-pusing lah tengok. Dia memang agak ketat sikit lah. Tapi nanti kalau dah masuk kat dalam tu, dia berputar sekali dengan enjin. So ok lah. So jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar lah. Ok. So ini cara kita pasang balik. Masukkan pada enjin balik. Ok, kita pasang dulu dia punya gasket tu. Elok-elok melekat kat sana. Lepas tu kita pastikan tak ada apa yang block. Saya masukkan belah atas dulu. Pastikan atas tu masuk dulu. Lepas tu bawah tu baru dia masuk lah. So dia akan ada sikit sentap lah, sebab dia ada magnet belah sini kan. Saya akan ketat sikit. So bila kita nak pastikan betul-betul masuk, kita pusing sikit impeller tu supaya dia punya shaft tadi betul-betul masuk dekat enjin lah. Ok, dah siap. Kita ni lah pasang skru lah. Cara saya akan masukkan semua skru dulu. Pastikan tak ada skru yang tertinggal. Ok, macam ni dulu. Ok, saya tak ingat pula berapa biji skru. 8 biji kot. 8 biji skru. So masukkan semua dulu skru. Pastikan skru tak ada yang loose. Kalau yang ada loose tu kena buat thread baru lah. Tapi yang ni ok je. Jangan terlalu ketat lah bahagian ni, sebab dia ada seal. Dia ada gasket. So gasket tu sebenarnya dah cukup bagus untuk mengelakkan daripada minyak hitam keluar, leaking. Dengan torque yang ok, dia insyaAllah dia ok. So dah siap. Saya dah kemaskan bahagian skru tadi tu. Dah ikat kemas. So ni bahagian cover dia punya water pump lah. Ni dia punya gasket dia. Gasket pun beli dekat ni Enforce Enforce tak mahal sangat ni. Rasa dalam bawah RM5 kot. Dalam RM3 macam tu kot. Murah-murah sikit. So kita guna yang origin supaya dia punya kualiti pemasangan kita perfect lah. Okay, dia ada 4 skru bahagian cover water pump ni. Ada 2 skru panjang, ada 2 skru pendek . Ok, kita pasang dulu gasket kat sini. Apa yang saya perasan ni, banyak model pakai gasket yang sama tau. SIM 200. Lepas tu ada Symphony 250i tu. So sama lah, bentuk sama. So dia punya equipment, saya rasa barang-barang untuk water pump dia pun sama lah. Bahagian enjin pun sama, maybe. Ok, ni hose dia lah yang connect ke bahagian
cover water pump. Satu tu je. Okay, saya rasa ni lebih pada breeder ni, bukan coolant. Dia breeding. Okay, bila dah masuk macam tu, kita masukkan skru. Okay, kiri kanan tu yang panjang sikit, so atas bawah tu yang pendek sikit lah. So ada lagi satu lubang skru tu, itu lubang untuk water pump punya breeder, apa nama tu dia panggil, untuk buat ni lah, buat bleeding lah, buat bleeding ya. So bila dah ketat semua, alhamdulillah, okay, dah siap. So lepas ni boleh masukkan minyak hitam, masukkan coolant balik. Lepas tu pasang hose semua lah. Saya tak tunjuk kat sini lah. Hose yang kita cabut tu sebelum tu, kita pasang balik semua. Letak kat tempat asal, kemaskan dia elok-elok. Lepas tu buat bleeding sikit lah dia punya coolant tu. Okay, sebelum kita start enjin, pasanglah dia punya exhaust ni kan, nanti meletup-letup. Okay, pastikan minyak hitam masuk lah. Sebab kita dah drain dia punya minyak hitam tu. Okay, saya rasa ini sahaja perkongsian kali ini, insyaAllah tuan-tuan. Semoga memberi sedikit manfaat, insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi next time. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.